Student yang belajar dekat Sabah, Sarawak dan Labuan boleh dapat subsidi tiket flight RM400 tau. Jom saya share cara semak kelaikan dan tarikh penting kena tahu. Student Sabah, Sarawak dan Labuan yang study dekat Semenanjung pun layak dapat juga. Asalkan belajar dekat IPTA, Politeknik, College Community under KPT, College Matrikulasi dan IPG KPM dalam laluan flight domestik yang saya sebutkan tadi. Semak kelaikan dekat website rasmi Flasiswa di subsidiudara.mot.gov.my. Masukkan nombor MyCard dan nama institusi, lepas tu tekan semak. Kalau tak layak, boleh buat rayuan sampai 31 Ogos 2026. Start 1 Januari 2026, permohonan Flasiswa buka untuk student sedia ada dan yang baru daftar hingga 30 September 2025. Start 1 Mac 2026, permohonan buka untuk student yang baru daftar antara 1 Oktober hingga 31 Disember 2025. Dan last sekali, start 1 Julai 2026, permohonan buka untuk student yang baru daftar antara 1 Januari hingga 31 Mac 2026. Korang hanya boleh beli tiket kelas ekonomi sama ada dengan Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly dan Maswing sahaja. Jangan lupa untuk tebus voucher hingga 31 Disember 2026. Tapi ingat, korang still boleh guna untuk beli tiket walaupun lepas tarikh tu asalkan dah tebus awal. Follow Isatra.my untuk info best macam ni setiap hari.